Apa bondo ini Perlis Darussunnah. Zakat pun seleweng juta-juta. Sabar, sabar. Tarik napeh. Meh dengar penjelasan pakcik. Kau ada manfaat nanti kan, kau share lah. Kau tak ada api kan. Haram yo zakat guna duit ni. Pening kau. Tergamam kau. Tak apa-apa kau. Sabar, sabar. Mau pakcik cerita lagi. Pertama sekali, bila sesekali lah berlaku buruk pada manusia, pada seseorang manusia tu lah, kita ni jangan rasa mulia. Jangan rasa bunuh jasa baik dia yang marin-marin. Dia buat sekali, habis yang marin-marin, yang baik tu kau lupa kan. Tapi bila muncul sesuatu yang buruk, berlaku ditakdirkan Allah dengan izin kan, mesti ada sebab. Amohlah kita kembali pada Quran untuk repair sama-sama. Repair sama-sama yo. Bukan nak tunjuk siapa paling betul. Berbalik pada skandal cendeke zakat Perlis semua NGO ni, kita kena baiki sama-sama. Jangan kau jadi lidah Wisma pun comeh. Kau mesti polik kan. Apalah kaitan mau Wisma pun comeh. Sebab abah cik galak dah warning cik marin. Wisma pun comeh ni banyak setan, kau jangan pergi. Jadi lidah Wisma pun comeh bermakna lidah setan lah. Taklah gurau yo. Tak boleh gurau pergi surau. Macam ni lah, pakcik cadang sempurna Perlis ni kan sunnah kan. Dia promosi sunnah kan. Jadi kita kembalilah kepada sunnah. Zakat kena keluar ikut hasil yang asal. Kau mula kambing, kambinglah zakat kau. Kau nanam padi, padilah zakat kau. Kau anda nanam gandum, gandumlah zakat kau. Dalam banyak-banyak mazhab ni, hanya Hanafi je boleh guna duit ni. Jadi cuba kau bayangkan, pusat zakat ni jam ni penuh barang-barang bukan duit. Barulah hamil tu patut dapat bahagian ni. Sebab dia kuponing, dia kena agih barang tu. Kok tak melampuh, lambek agih. Rosaklah punah jahanam lah barang tu expired. Bila zakat guna barang, pembayar zakat pun payahlah. Dia kena cari asnaf yang dokek-dokek. Dia akan jadi manusiawi. Ni tujuan yang sebenar. Dia kena jiran tetangga yang susah. Dia kena saudara mara yang derita. Sebab apa ni? Sebab zakat ni macam mana ni? Zakat ni macam mana ni? Jadi sebenarnya duit ni lah penyebab huru-hara. Time kau suka mesti Perlis kan, kau transfer zakat ke Perlis. Time kau tiba-tiba bonci kan, kau tukar transfer zakat ke Penang. Padahal sebenarnya kau ni dah tak sedar dah. Kau dah mula keluar jadi hamba Allah. Allah syariatkan zakat, suruh kita ni jadi manusiawi. Ya, kau nak jiran tetangga buat kerja aktivisme. Ni tak, polosu, pomaleh. Hablum minan nas kau ni kau sap ke orang lain. Ni nama lalai dalam solat. Kau solat tunggang tunggik tapi tidak memberi makan pada orang miskin. Allah khabar apa? Celaka. Cuba mak kau khabar kau celaka. Apa kau rasa? Ni Allah khabar ni celaka ni. Bila Tuhan tegur melalui balo macam ni kan. Zakat kena songlap, kena cendeke. Kau tak insaf lagi tu. Kau hamun sebab kau rasa dengan hamun tu kau adalah penegak keadilan kan. Apa ni Perlis? Apa ni mufti? Apa ni? Lepas tu kita rasa hero kan. Tak salah. Acik nasihat diri acik sendiri lah ni. Bila dah ditegur oleh Allah ni, balo ni, kita kena kembali. Kena baiki sama-sama. Zakat dia lebih afdal bayar ke pemerintah. Sebab marin dia tak ada cukai. Dia ada zakat lah. Dan bila tak guna hukum asal, guna duit, muncul business agent kutip zakat dengan persen bahagian untuk amil ni. Dengan duit ni pula, yang ejen-ejen ni ada persen yang ni pula, dia mulalah follow nafsu Kereta mewah dah boleh dah ni. Tak cukup lagi, ada keluaran baru, boleh lagi. Ada pula jenama lain, boleh lagi. Dia kerja macam bayang-bayang. Tak pernah puas dan tak pernah dapat pun sebenarnya. Begitu juga dengan upah haji ni. Aku semak dalil-dalil hadis upah haji tu. Upah haji dalam semua hadis, dia ada dua rukun. Dia ada dua syarat. Pertama, saudara dokek. Yang kedua, yang tukang buat tu dia dah buat. Anak kepada abah kau kan, adik-beradik kau, saudara dokek kau pergi semak balik. Dalil tu sama je, tapi IQ kau untuk mentafsirkan benda tu. Ni lah dia, bila tiba dengan duit, siapa-siapa pun boleh upah haji tu. Lepas tu jadi industri. Lepas tu jadi lubuk scam. Sama dengan tahlil tu. Bila anak Adam mati, terputus kecuali 3. Amal jariah, ilmu, anak soleh. Nampak dia sebut apa? Saudara dokek kan anak. Nampak? Jadi, bila anak je yang boleh transfer pahala ni, tak adalah lubuk scam industri. Siapa nak nama, meh kita tulis. Dan kita boleh transfer pahala. Jadi macam lubuk scam. Jadi makna Islam ni dia tidak dicipta oleh manusia. Sebab marin lagi Allah dah faham dah. Dia dah tahu dah. Baru ni tadi kau IQ tak cukup untuk mentafsirkan benda ni. Jadi bukan tahlil tu salah. Dia kena ada anak. Dan anak tu yang mendoakan. Tu yang sampai. Yang lain-lain tu sampai untuk diri dia sendirilah. Zakat pun macam ni lah. Hukum asal barang dari hasil bentuk asal.
Bila kau convert kau duit, akan jadi industri lah. Tahu jadi lubuk scam. Jadi kau hamun sini, kau hamun sana. Sebab kau nak tengok dan dilihat orang, kau adalah hero keadilan. Yo tu ya sebenarnya. Bukan nak membotorkan keadaan. Jadi, lillahi ta'ala, kita sama-sama botorkan balik. Allah tegur dia tu. Nak suruh pihak berkuasa kembali kepada sunnah asal. Memang payah. Tapi mulakan dengan diri kita sendiri, masing-masing. Pergi pusat zakat tempat kau cari rezeki tu. Tanya dia, saya ni bisnes kambing. Saya nak bayar zakat dalam bentuk kambing, boleh ke? Kau tak boleh, tak apa dah. Habis dah kau bagian kau tu. Kau open pula kat grup media sosial tempat kau. Saya nak bayar zakat dalam bentuk kambing. Ada sesiapa wasnaf yang layak nak tuntut kau. Nampak? Kau jual remeh kan? Sebab Allah nak ajar kau jadi manusiawi. Bukan pentingan diri sendiri. Okey, kau tak ada, saya nak tukar dalam bentuk boreh. Atau saya nilaian, saya tukar dalam bentuk susu baby kau. Ataupun yuran pelajar. Yuran ni pula, kau yang bayar kan? Dia ada, dia hantar list apa semua kau bayar kan? Tapi kau tak bagi duit tau. Nampak? Macam mana zakat dengan apa ni mengajar kau menjadi manusia yang bertanggungjawab terhadap sosial masyarakat kau sendiri. Kayak tambang kos inap musafir kau, fisabilillah kau, contohlah. Jadi mulakan dari diri kita sendiri ni sebelum kita hamun orang. Ingat Allah ni perhati tingkah laku kita ni. Islam khabar apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini syarat dia. Sebaik-baik manusia ni bukan paling banyak sujud kau, paling banyak ibadah kau. Nanti kalau kau dekat alam sana nanti, kalau kau claim Allah dan ibadah dan banyak ni kan, apa tak masuk juga. Tuhan timbang mata kau pun kalah ibadah kau tu. Nikmat mata, nikmat hidung kau tu, nikmat bulu hidung pun tak dapat lagi tu. Jadi sesekali jangan silap jangan silap. Bila terjadi sesuatu yang buruk kepada manusia, jangan bunuh jasa dia yang sebelum-sebelum tu. Sekali terjadi silap, jangan jadikan kesilapan yang terjadi kat manusia tu batu loncat kita untuk dilihat pejuang yang mulia. Tapi bila Allah takdirkan sekali silap tu, itu tanda kita kena kembali pada Quran dan baiki sama-sama. Tak boleh kau zakat guna duit ni. Pakcik taklah kau haram tu, tak berani tu. Tapi elaan. Ikut Nabi lebih selamat. Zakat duit boleh bayar kalau dalam bentuk projek. Contoh pusat zakat nak buat kilang padi ko, kilang huti ko, contoh Tu pun tak semesti duit tu. Kau beli simen selori, suruh hantar kat site tu. Ataupun kau cari 5 orang pekerja, kau bayar gaji dia sekian-sekian dan kau pergi suruh dia bekerja. Contoh lah kan. Okeylah, maaf lah. Pakcik saja yang pakai kansa ni, khabar benda ni. Sebab pakcik tak mahu ada yang kultuskan pakcik. Yelah pakcik cerita agama dah mula dah pakcik jadi tuan guru lah. Esok pakcik ada pengikut lah. Mula lah tu pakcik lupa diri. Buat apa pun ramai backup. Lebih baik pakcik macam ni supaya kau jangan tengok siapa, tapi kau tengok apa. Share kalau manfaat, sama-sama kita tuai. Ku Allah izinkan di alam esok. Amin.